Aku nak share 5 perkara yang aku gunakan sebenarnya untuk growkan social media aku ni. Macam aku cakap, ramai orang tak terfikir dari perspektif macam ni, especially social media zaman sekarang lah. Ramai orang mindset diorang terfikir social media kau kena buat XYZ and kebanyakannya diorang punya nasihat tu, first mungkin diorang sendiri pun tak buat content consistently, tak berjaya lagi grow audience. So mungkin akan ada bias kepada fact-fact yang tak sepatutnya kau fikir pun. First, yang paling jelas sekali aku rasa semua orang kena tahu yang sekarang ni social media, tak kisah platform apa pun, dah tak pandang berapa follower kau. Mesti dah aku cakap, tak kisahlah kat TikTok ke, obviously semua orang tahu TikTok kau dapat berapa banyak follower, belum tentu kau dapat view pun kan. Lepas tu kalau kita ambil dekat mana, IG sama juga sekarang ni, since Reels dah tiru TikTok, kau follower ramai mana pun belum tentu video kau kena ataupun kau punya audience dapat tengok. So tak function bantu pun. YouTube pun sama, kau ada banyak subs pun, kalau video kau orang tak rasa nak tengok, dia akan rendah agak view. Faham tak? So kadang-kadang orang asyik terfikir aku nak orang follow. Guys, aku bina Ucast, aku beritahu korang. Ni antara mungkin channel yang korang tahu kan, Ucast. Aku tak ada minta langsung subscribe. Sebab aku tahu, bukannya aku tak nak orang subscribe. Aku, okey lah, kalau aku tanya aku nak orang subscribe, aku prefer orang subscribe. Tapi kenapa aku tak suruh orang subscribe? Sebab aku tahu 100% yang mana kalau korang subscribe di kala mana korang dipaksa, boleh jadi aku tak tengok lagi video-video korang akan datang tu. So what's the point? So kau jangan fikir langsung pasal follower, subscriber semua ni. And to be honest, ni semua kita boleh fikir start bersalah TikTok lah, sebab TikTok yang start benda ni. TikTok yang start buatkan follower aku tak bermakna. Mula-mula semua macam tak puas hati, tapi sekarang semua ikut. And aku tanya aku, so kalau macam tu macam mana orang nak tahu kita punya konten? Kau kena buat konten yang bagus je lah, tu je. Lagi bagus konten kau, baru kau punya video tu akan, ataupun gambar, tak kisahlah konten macam mana kau buat, barulah orang akan nampak. Sebab algoritma tu sendiri akan prioritaskan konten-konten kau. Sebab dia tahu, dia dah test kat beberapa orang, and orang suka, sudah hantar ke ramai orang tu yang viral tu. And yang kedua ni lah aku boleh katakan terpaling penting juga is jangan attract audience yang salah. Contoh aku cakap kita ambil aku dulu, macam dulu aku buat content fitness kan. Aku nak buat content fitness, tapi aku pergi attract ataupun tarik audience yang salah. Macam mana contoh aku buat tiba-tiba content bola, kan dah lari jauh dengan fitness gym bagai. Walaupun dia still kesihatan, tapi dah lari. So orang yang akan tengok aku at that time bila aku tukar kepada bola tu adalah orang yang minat bola. So bila aku buat gym balik in the future yang aku suka tu, orang tak tengok dah, Mat. Sebab tu aku buat channel berbeza untuk bola, channel berbeza untuk fit gym. Sekarang ni podcast channel berbeza. Sebab itulah masalah dia. Kan bila kita dah tukar, contoh daripada kita suka gym, kita buat fitness kat channel sama, account sama contoh lepas tu orang dah tak tengok, kita terpaksa nak patah balik, dah terlambat lah nak buat konten asal. Sebab kita tahu orang tu dia dah lose interest kat kita, sebab dia tak tahu, dia macam confused, Muhammad ni sebenarnya benda gym ke fitness ke berbagai. Faham tak? Memang betul ada orang yang follow kau sebab kau, tapi tak ramai orang boleh buat macam tu. Kebanyakan orang kena still rely on konten jenis apa yang kau buat. Faham tak? Sebab tu kalau kau ingat dulu bila Isa lah, ni antara yang famous, yang bila dia start buat konten yang macam Alif Irfan pakai rumah semua kan, views dia drop. Lepas tu bila dia buat balik konten dia buat sekarang, naik balik views kan. Sebab memang asalnya konten dia orang-orang yang suka konten macam tu yang first tu, sebelum dia tukar balik kepada yang dia buat sekarang kan. So dia pun sedar benda tu, and dia pun buat benda yang sama. So korang takkan korang pun nak tukar pening kepala. And perspektif ni yang paling mendalam macam kau fikir lagi mudah kita dapatkan something, lagi mudahlah kita akan hilang benda tu. Aku bagi contoh orang tengah tengok konten kau. Contoh korang sekarang and channel ni baru tak suruh korang subscribe kan. Kita aku cakap, okay, thank you sebab tengok, subscribe sekarang, jumpa video akan datang. Korang pun subscribe. So kau subscribe kenapa? Sebab aku suruh kau subscribe. So maksudnya macam tu je ke? Takkanlah simple tu. Simpelnya. So lagi senanglah orang nak subscribe, lagi senanglah dia akan unsubscribe. Tapi kalau orang tu memang subscribe sebab dia rasa bervalue dapat, aku tak suruh kau subscribe pun. Dia rasa ilmu ni mana nak dapat sangat, kalau aku tak subscribe aku terlepas, dia sendiri akan subscribe. So dia pun akan susah untuk tinggalkan channel tu sebab dah terhutang budi dengan channel tu. So dia sendiri yang akan subscribe. Dia pun tak sedar kadang-kadang. And itulah, berbalik pada point aku cakap-cakap tadi tu pun boleh jadi point juga which is sebenarnya point ketiga, kita boleh katakan yang aku bina Ucast sebab aku tak nak orang subscribe terpaksa kan. Kalau korang rasa value, korang subscribe. Alhamdulillah, benda ni terbukti dah pun berjaya sebab kita dah hit hari tu 100k Alhamdulillah tanpa kita suruh orang subscribe. So aku tahu ramai orang cakap, so aku nak cepat doh, aku nak orang subscribe sekarang, aku nak orang follow sekarang, aku nak 10k, aku nak 20k, aku nak 1k contoh. Percayalah guys, lagi senang benda tu dapat, lagi senang benda tu nak hilang. Aku cakap benda experience, so tak perlu nak rushing sebab lagi susah kau dapatkan benda tu, lagi berharga ataupun lagi bernilai, kau rasa lagi sayang kan.
Yang keempat ni aku rasa macam ramai orang boleh relate juga, sebab ni macam psikologi kehidupan juga sebenarnya. Sebab kau jangan kelang kabut macam desperate. Kalau kau tunjuk aku desperate, nak orang follow, subscribe apa semua bagian untuk bina kau punya content, sebab kau nak berjaya kan. Orang lagi lari mat. So kalau kau lagi kelang kabut nak kejar-kejar orang, lagi orang tu lari. Ni ibarat dunia kan. Dunia ni bila kita kejar, dia lagi lari daripada kita. Bila kita chill let dia yang kelang kabut akan datang kat kita. And point last kali ni aku rasa yang paling penting serius ni paling penting, yang paling bahaya, yang paling kau kena keep in mind sekali. Start tanam dalam kepala otak korang, numbers, follower, subscriber ni tak equal to money langsung. Kalau kau antara orang-orang yang anomaly yang sedikit, yang memang suka buat content sebab suka buat, then okay. Tapi kalau kau rasa macam kau akan give up sebab kau tak dapat nak sustain this business of buat content ataupun jadikan content ni sebagai alat untuk kau majukan bisnes kau kena faham yang mana kalau kau rely on numbers ni, kau tak akan berjaya in terms of create cash flow, create duit. Alright? Sebab at the end of the day, the only way untuk kau dapat something, untuk kau duit, contoh, so kau kena bagi something, value. Kalau kau setakat, okay, contoh aku dah RM10,000, okay, aku dah patut dapat duit sebab aku dah buat content yang dapatkan RM10,000, tak. Kau still kena provide something in return supaya orang boleh bagi kau duit. Apa yang kau dapat RM10,000 tu just attention je. Orang tengok kau. Attention, bayangkan RM10,000 tu tengok kau. Tapi kalau kau tak offer apa-apa kat diorang, diorang just tengok kau je lah. Kau kena nak offer something kan. Macam so kau offer apa? Aku macam orang yang tengah tengok ni, macam kenapa aku cakap dengan korang sekarang, sebab poin-poin aku cakap ni aku terfikir pun most of it datang daripada aku punya own value aku provide, which is aku punya own community. Aku coaching orang buat business, content sebagainya. So aku dapat idea, aku buat kat sini. Faham tak? So itu antara offer aku. So kalau kau nak masuk, kau tekan kat bawah. Tapi jangan masuk lah, aku cakap dengan kau, janganlah masuk komuniti aku ni semua kalau kau tak ada benda yang kau nak look forward to in terms of apa-apa cara kau nak make money. Contoh, kalau kau memang tak ada apa-apa skill, kau just masuk buat content, kau akan buat content. Memang kau belajar aku, insyaAllah aku akan dapat berjaya buat content. Tapi macam tu je lah, content dapat follow lepas tu. Faham tak? The best is kalau kau ada business ke, kau ada apa-apa yang nak, contoh kau personal trainer, kau nak dapat klien, okay, at least kalau belajar aku content, kau buat content dapat view banyak. Macam student aku, kalau kau tengok ni semua, dia yang start make money ni semua, dia dapat sebab dia dapat duit ni semua sebab dia nak buat content, and content tu yang tarik orang untuk beli apa-apa value yang orang nak offer. Kalau kau setakat nak buat video gelek-gelek ke apa contoh, setakat numbers, then what's the point? Ni dah 2025, social media dah matang guys, ni bukan zaman tu dah. So yeah, korang pun dapat apa yang aku ajar coaching itu secara free lah sebenarnya kat sini kan. Tapi ada banyak lagi benda yang aku rasa macam orang terlepas pandang sebenarnya.